Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila market exit port, kita ada, saya rangkumkan sekali saya malas nak buat video berasingan, saya rangkumkan sekali. Bila market exit port, dah tahu kan video sebelum ni, kenapa kita boleh entry dekat sini paling awal dan kenapa kita boleh entry dekat sini paling awal. Ini kita kira cara entry yang berisiko. Okey, apa yang saya terapkan pada kalian semua adalah cara entry yang lebih selamat. Tapi ini adalah cara entry yang lebih berisiko. Berisiko ni maksudnya ikut ikut market. Kalau keluar arah, sell, masuk, lepas tu buat TKL, buy, masuk, buy, lepas tu dia buat TKL lagi, masuk, sell. Itulah kan. Itulah sayap pertama patah. Okey, tapi kalau kita gabungkan dengan sayap kedua, sayap kedua sebenarnya ini sifat-sifat market ni, exit port, SST, SSR ni kan barulah boleh terbang lebih jauh. Itulah maksud dia. Tapi mulakan dengan bawah. Okey. Market dimulakan oleh mendung, disambung oleh LT, F2 dan disambung oleh F1. Ini ingat bentuk ni lazim terjadi. Memang selalu terjadi kan. Ada F1, ada F2, lepas tu market pergi, lepas tu tiba-tiba dia buat F1. Ini candle arah dia. Dan biasanya dia pergi terus jauh lah. Okay. Ini candle arah daripada F1. So F1 keluar arah ke sell, kita tak perlu nak tunggu lengkap. Ataupun bahasa kita dah tak perlu nak tunggu setup tu siap. Sebab apa? Sebab kat sini dah ada F2 pergi ke sell. Ini nak sambung dia je. Okey. Kecuali jadi kita boleh terus masuk kat sini, tak perlu tunggu lengkap. Itu yang saya bagi tahu hari tu dalam grup. Kalau F1 ke sell, kalau F2 ke sell dan F1 ke sell, masuk je terus. Tak payah tunggu lengkap. Okey Itu faham kat situ beza dia. Tapi kalau dia keluar ke buy kan, barulah kita kena tunggu lengkap. F1 ni tunggu lengkap ataupun siap setup dia. Sebab apa? F2 ke sell, F1 ke buy. Dah bang, kan kita nak kena ikut F1 kan. Kalau F1 ke buy, itulah. Okey, faham kan F2 kunci dia F2 ke sell, F1 ke sell dalam masa yang sama, masuk je terus ataupun boleh follow terus, tak perlu tunggu lengkap ataupun tak perlu tunggu setup complete. Itu kunci dia yang pertama. Okey, bila F1 barulah boleh sambung. Bila berlaku F1 ataupun L2 ataupun SJLT, market biasanya akan kuat. Pam. Ini pergi sebatang, ini arah sebatang 1 jam. Lepas tu dia buat sideways. turun naik. Okey, kita nak cerita bab sideways trend hari ni. Kita panggil dia adalah HSR sideways trend. Okey, ingat balik dalam tajuk kalau dalam jilid 1 tu pun ada bab HSR ada HSR trend, HSR sideways dan HSR HST, dan ada 5. Okay, ada 5. Ini adalah HSR sideways. Dalam kepala kita adalah bila HSR bermaksud dia melawan arah sebelum dia. Kalau sebelum dia ke sell, mestilah HSR tu ke buy. Tak ke buy kan. Lepas tu dia akan pergi ke sell balik. Tak. Bukan. Jangan. Okay, jangan. Tak semestinya benda yang macam tu. Kalau berlaku macam tu cantik, tapi tak semestinya. Kita asingkan. Okay. So daripada candle besar berjalan, tiba-tiba dia mengecil dan ding dong. Okay. Jadi dekat sini kita kena tahu adalah yang pertama, ini adalah HSR sideways kan. Menurun. Sebab apa? Sebab dia menurun. Dia boleh jadi HSR sideways kan, menaik. Dia ding dong menaik, ataupun biasanya dia macam ni lah, lebih kurang ke kanan macam tu lah. Dia boleh buat 3. Dan menaik dan menurun, ini yang paling cantik. Ini paling cantik sebab apa? Jelas dia adalah sideways trend, dan jelas dia sideways trend menurun. Dia makin turun. Okey, faham bentuk dia. So apa yang kita nak buat dengan sideways trend ni? Boleh tak kita ambil dia sebagai setup? Boleh tak kita nak entry? Boleh tak? Ataupun apa kegunaan dia? Dia ada banyak. Kena faham lah, TPST ni kita ada banyak benda yang kau nak entry, kau nak mahir benda ni sahaja pun, dan trade menggunakan sideways trend ni sahaja pun boleh.
kau nak gabungkan dengan benda-benda lain, dengan HST, HSR, benda tu semua pun boleh. Nak gabungkan, terpulang. Okay terpulang. Jadi kita tackle bab ni dulu. Yang pertama yang kena tahu adalah dia bermula daripada sini, baru pergi ke buy, lepas tu dia mula ke sell. Ni mula ke sell, buy sell. So ini kita akan tanda dia sebagai awal ataupun mula sideways trend sell. Okey, mula sideways trend sell. Kat situ dia bermula. Okey, yang pertama. Jadi bila ada mula ataupun bila ada awal, dia kena ada akhir. Okey, akhir dia mana? Akhir dia kita kena menggunakan 8 bahasa candle. Market sideways trend akan berakhir dengan 8 BC. Yang pertama adalah candle besar, sebab ni sideways trend sell Sideways trend sell, candle besar ke sell. Ada tak? Tak ada, cikgu. Okey, jadi akhir belum ada. Yang kedua adalah shadow ke sell. Okey, shadow ke sell. Ada tak? Okey, ini kena shadow kan? Ini kena shadow kan? Besar dan shadow dia besar. Jadi ini adalah akhir bagi sideways trend sell. Bila berakhir, faham sendirilah, pandai-pandailah kan. Katakan nak masuk buy boleh. Okey, nak masuk buy. Ini kita kira cara kaedah scalping Scalping tanpa ada arah, tanpa ikut HST, tanpa ikut HS1 tanpa ikut HS1 dan HST kita kata kau jenis yang nampak peluang masuk, tapi kau tahu ini HST sell. Jadi ini ada peluang buy, kita scalping sikit ke buy masuk. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey ambil lah ataupun kita dah sell daripada atas, tiba-tiba sideways trend sell berakhir. Nanti ni kan repair balik ke atas ni, naik balik, aku tutup dululah, nanti aku sell balik. So terpulang pada masing-masing kan, nak jadikan dia sebagai satu entry ataupun nak jadikan dia sebagai satu exit, terpulang. Okey jadi entry paling awal adalah selepas dia. Entry yang paling berisiko, entry yang lebih selamat adalah bila kita tunggu TKU ataupun TK lah kan, 3 CB ke apa. Jadi kat sini kita ada marking lah macam ni besarnya, sebab shadow kan. Okey boleh lah entry kat sini. Wah, naik. Lepas tu tamat bila tu cerita lain, sebab saya nak ceritakan pasal ini sahaja. Okey, situ cerita lain. Okey, yang pertama. Jadi yang lebih selamat, kat sinilah kita nak kena gabungkan dengan benda-benda lain. Contoh, kita ada barang apa kat sini. Tengok belakang. Okey, tengok belakang apa yang kita ada adalah kita tanda dulu low semalam. Okey, low semalam kita ada low. So, adakah 8 BC tu berada di radar? Kan radar adalah inilah salah satu radar. Low semalam radar kita 8 BC ni ngam pula dekat situ. Ngam pula dia reject kat sini. Lepas tu dia double shadow pula ke sell. Ngam. So dia lebih kukuh lah, dia lebih kuat kan. Kalau tak ada, okey, cari balik apakah barang-barang lain yang kita ada dekat belakang. Radar kita ada tak kat belakang? Ada radar tak kat belakang? Ada tak? Tarik. Contoh macam tu lah kan. Contoh tarik lari. Itu nak kena belajar lah. AUO, zone B, AUO, LT, benda-benda semua. Zone A tu semua. Itu radar-radar yang ada. Kalau ada, ngam. Kalau tak ada tu, boleh, tak ada hal. Macam ni tak apa-apa nak. Dia berisiko sikit lah. Itu je lah. Okay, faham? Faham? Okay, next. Kita berbalik-balik. Formula arah SS1 sebab exit port kan. Ini adalah F2. Sekian, bye bye.